Pernah tak terfikir macam mana nak ubah dokumen? Yelah, dokumen yang nampak macam bosan tu jadi satu video yang betul-betul power. Dalam perkongsian kali ni, kita akan bongkar rahsia macam mana nak buat benda ni dengan sangat-sangat mudah guna AI je. Okey, situasinya macam ni. Anda kena buat video, tapi bila buka aja software editing yang nampak complicated tu, rasa macam nak give up terus kan? Atau mungkin masalah paling klasik, masa. Tak pernah cukup. Percayalah, anda tak sorang-sorang. Ini memang masalah biasa yang ramai sangat orang hadapi. Sekarang, cuba bayangkan nota mesyuarat yang panjang berjala tu atau mana-mana artikel dari website tiba-tiba boleh bertukar jadi video yang nampak profesional dalam masa beberapa minit je. Macam mustahil kan bunyinya? Jom kita tengok macam mana nak buat. So, macam mana nak mula? Senang je. Semuanya bermula dengan satu idea yang sangat simple. Dokumen yang anda dah ada tu, itulah storyboard anda. Yap, tak payah pening-pening kepala fikir dari scratch atau mula dari kosong. Okey, konsep asas dah faham kan? Sekarang kita masuk part persediaan. Anggap je macam kita nak memasak, kenalah sediakan semua bahan dulu. Barulah nanti kerja jadi lancar. Tak adalah kelam kabut. Langkah pertama, serius senang gila. Anda cuma perlu buka notebook LM, log masuk guna akaun Google, lepas tu nampak tak butang new notebook? Klik yang tu dan terus bagi nama yang jelas untuk projek anda. Contohnya, video orientasi pelajar baru. Settle. Dan part paling best, anda tak terikat pada satu jenis dokumen je. Tak kisahlah anda ada fail PDF ke, draft ucapan, link artikel menarik yang anda jumpa, ataupun nota-nota ringkas. Semua ni boleh jadi bahan mentah untuk video anda. Memang fleksibel. Alright, bahan-bahan semua dah ada. Sekarang, kita sampai ke bahagian yang paling best, di mana keajaiban bermula. Inilah masanya, kita biarkan AI buat semua kerja-kerja berat. Jom, kita generate skrip dan suara secara automatik. Kuncinya kat sini ialah arahan atau prompt yang ringkas dan jelas. Anda cuma perlu cakap macam ni kat AI. Buatkan skrip video 2 minit berdasarkan bahan ini. Simple je. Tak payah ayat berbunga-bunga. AI akan terus faham dan zap. Dia akan terus tulis draft pertama untuk anda. Proses dia senang je. Ada 2 step. Mula-mula, kita generate skrip. Bila skrip tu dah siap, kita copy teks tu dan tukarkan jadi file audio guna aplikasi text to speech atau senang panggil TTS. Okey, pasal aplikasi TTS ni pilihannya memang banyak. Kalau anda baru nak cuba-cuba, tak nak keluar modal, Google Text to Speech tu dah cukup bagus. Percuma pula tu. Tapi kalau anda nak suara yang bunyi macam real, yang pro sikit untuk tarik perhatian penonton, boleh cuba 11 Labs. Kalau nak buat video dari slide dengan cepat, Narakit memang pilihan bijak. Dan Play HT pula, dia ada macam-macam suara AI yang canggih. Jadi pandai-pandailah pilih ikut keperluan dan bajet anda, okey? Kejap. Sebelum kita pergi lebih jauh, ada satu tip penting gila. Bila audio tu dah siap generate, jangan lupa save sebagai file MP3 atau WAV. Benda ni nampak macam remeh kan? Tapi percayalah cakap saya, ia akan jimatkan banyak masa dan elakkan pening kepala dengan masalah teknikal masa nak edit video nanti. Okey, cun! Skrip dah ada, suara pun dah siap. Sekarang, tiba masanya untuk part yang paling seronok. Kita akan gabungkan semua ni jadi satu video yang lengkap dan menarik. Dan jangan risau, anda tak perlukan pun software editing yang mahal atau pening kepala nak guna. Tool macam Canva, CapCut atau Adobe Express tu semua memang user-friendly. PowerPoint pun boleh tau. Kuncinya satu je. Pilih mana-mana yang anda paling selesa nak guna. Okey, proses dia macam ni. First, import file audio yang kita dah buat tadi masuk dalam editor. Lepas tu, kita hiaslah dengan visual yang sesuai. Gambar ke, ikon ke, apa-apa je lah. Nak bagi dia lagi hidup, tambah sikit animasi simple dengan muzik latar yang kena dengan mood. Bila dah puas hati, terus je export jadi video MP4. Resolusi 720p atau 1080p tu dah lebih dari cukup untuk kebanyakan platform. Video anda dah hampir siap ni. Tapi, macam mana kita nak pastikan video ni bukan setakat okey-okey je, tapi betul-betul hebat dan boleh tinggalkan kesan? Jom, saya kongsikan beberapa tips pro untuk level up kualiti video anda. Ini dia nombor magic yang anda kena ingat. 120 hingga 150 patah perkataan seminit. Kenapa? Sebab ini kelajuan yang just nice untuk orang dengar. Tak terlalu laju sampai penonton tercungap-cungap dan tak terlalu perlahan sampai zzz di orang tertidur. So, ia memang ngam-ngam. Selain kelajuan cakap tu, ingat 2 benda ni je lagi. 1, guna ayat yang simple dan padat. 2, pastikan visual anda kemas. Jangan serabut.
Jangan sumbat semua benda atas satu skrin. Ini sangat-sangat penting, lagi-lagi kalau anda buat video untuk belajar atau untuk kerja, sebab mesej yang jelas tu nombor satu. Dan itulah dia. Dari teks biasa je, sekarang dah jadi sebuah video yang menarik, kan? Benda paling penting sekali, teknologi macam ni dah buka pintu untuk semua orang jadi content creator. Anda tak perlukan bajet besar atau skill teknikal yang power, cuma perlukan idea dan dokumen yang anda dah ada. Jadi, soalan terakhir dari saya, video pertama apa yang anda akan cipta lepas ni?